At the end lah nanti aku mati aku duduk macam ni je lah selai sepinggang. Dia tengok waktu tu, dia tengok orang duduk tawaf dekat Kaabah pakai ihram putih atas bawah. Dia kata macam ni kita nak pakai ni. Kira maksudnya dia dapat lah kesedaran tu. Cuma saya share ni sebab apa? Kadang-kadang ada orang yang Allah tak panggil lagi. Kadang-kadang ada orang tu dia duit banyak tapi tak boleh main lagi. Kadang-kadang ada orang yang dia tak ada perasaan. Kadang-kadang orang yang dia tak ada kemampuan tu dia teringin sangat nak main. Tapi sebenarnya berazam lah. Kalau mai umrah, mai haji, mai kota suci ni sebenarnya tak pernah rugi sama sekali. Dan kena ingat lah, kadang-kadang ada orang dia rasa dia sayang duit dia tau. Dia kata dia ada sayang. Contoh ni kalau siapa yang nak pilih fikir-fikir umrah ke haji apa semua kan. Contoh lah, saya bagi contoh. Tak banyak-banyak. Ada contoh, katakan kita ada duit 50,000 lah. Tak payah 50,000, 20,000 lah dalam bank. Ada duit 20,000. Jadi nak pilih ni package ni, duit bukan tak ada. Nak pilih package ni, duit ada 20-30,000. Tapi nak pilih package ni cari hak paling murah. Ada hak 4,000. Ada hak 5,000. Bukan saya kata package tu tak okey. Okey. Cuma kadang-kadang kita tengok pada keupayaan kita. Kalau kata kita ada keupayaan untuk pi yang 10,000, pilih 10,000. Anggaplah duit yang kita bayar untuk package umrah ataupun haji ni, duit investment kita yang tak nampak. Yang kita invest untuk akhirat. Sebab apa? Kadang-kadang, saya pernah ada juga pengalaman. Ni bawa level-level orang panggil bos-bos, pengarah-pengarah. Jabatan-jabatan ni, pengarah. Dia level pengarah. Yang mampu pi yang package VVIP. Pengarah. Pengarah saya tak tahu lah. Mungkin siapa boleh komen kot apa level mereka punya salary ke apakah. Dah cecah ratusan ribu dah. Tapi pilih package yang paling rendah. Bila fikir paling rendah, bila dia main sini, dia bawa sifat dia dekat Malaysia yang bossy tu. Main dia harap orang nak layan dia macam ni, dia harap servis nak macam ni. Jadi yang tu jadi problem. Sebab tu kena ingat, bila kita dah ingat dekat Malaysia kita dah level tu, main kat Saudi yang pertama sekali kita tak boleh bawa kita punya panggil kat Malaysia tu. Sana hang bos, main sini hang bos ke, hang tak bos ke, hang apa, semua sama level. Yang tu yang pertama. Yang kedua, tengok pada kemampuan. Kalau kita rasa kita ni jenis panah baran, kita ni jenis nak servis yang TikTok, lagi servis ada benda makan tak sedap tak kena, hotel tak selesa, gatal badan tak boleh, kira nak marah. Ambil package yang upgrade siap. Ambil hotel yang 5 star siap. Janganlah duduk nak cari yang paling murah. Sekejap lagi dia start lah. Dia start nak marah orang, dia start nak ingin. Benda tu yang merugikan siapa? Bukan orang yang uruskan. Bukan syarikat yang uruskan. Rugi dekat diri sendiri kita lah.